Hai semua, hari ini kamu semua akan bersama-sama cikgu untuk mengembara masa menyelusuri 4 zaman pada zaman prasejarah. Jom kita mengembara. Pada zaman dahulu, sebelum wujudnya bandar dan mesin, manusia hidup dalam zaman prasejarah. Dunia dipenuhi alam semula jadi dan manusia bergantung kepada tanah serta haiwan untuk terus hidup. Pada zaman Paleolitik, manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Mereka menggunakan alat batu dan tinggal di gua atau tempat perlindungan ringkas, berpindah randa untuk mencari makanan. Pada zaman Mesolitik, manusia mula menangkap ikan dan membuat alat yang lebih kecil serta tajam. Mereka juga mula mengembara di air menggunakan perahu ringkas. Ketika zaman Neolitik, manusia belajar bercucuk tanam dan mula tinggal di kampung. Mereka menanam tanaman, menternak haiwan dan membuat tembikar untuk menyimpan makanan. Pada zaman gangsa dan besi, manusia menemui logam. Mereka membuat alat dan senjata serta memulakan aktiviti perdagangan antara komuniti. Daripada alat batu hingga bangunan pencakar langit, perjalanan manusia bermula di zaman prasejarah. Sejarah ini mengajar kita bagaimana manusia menyesuaikan diri, bertahan dan membina dunia yang kita kenali hari ini.